Kita berbalik kepada Ustaz Ahmad Hashimi. Saya ingin bertanya tentang penggunaan media sosial dan kualiti ibadah. Kita ke situ pula. Ada orang ni dia sangat aktif berkongsi kata-kata, berkongsi tentang motivation Islam. Namun apabila dia bersendirian, solatnya masih lewat. Dia kurang bertadabbur Al-Quran. Hubungannya dengan ibu bapa pula bermasalah. Bagaimana Islam melihat keadaan apabila image keagamaan seseorang itu dia lebih baik daripada kehidupan sebenar? Adakah keadaan ini termasuk antara bentuk gurur yang perlu kita bimbangi? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dunia media sosial ni, dia dah bentuk satu dunia baru bagi kita sebenarnya. Seolah-olah manusia ni dia ada diri dia di media nyata, di dunia nyata boleh berbeza dengan diri dia dalam media sosial. Dalam apa jua bentuk. Dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kelakuan. Apa yang ustaz-ustaz sebut tadi tu boleh berlaku macam-macam. Dia orang miskin tapi dia menampakkan di depan kereta Ferrari ambil, nampak macam dia kaya. Padahal lagi naik basikal ya. Kan? Dia mungkin orang yang biasa tapi menampakkan diri dengan sebaliknya. Sebab tu dalam kehidupan, kembali kepada apa yang Ustaz sebut tadi, sememangnya dalam masalah media sosial ni kita kena letak keutamaan kita ialah penilaian apa yang ada di sisi Allah. Sebab bila terlalu banyak berinteraksi dengan manusia, lama kelamaan dia menyebabkan dia memerlukan recognition daripada manusia, pengiktirafan. Dia lupa bahawa dalam isu agama atau ibadah, pengiktirafan yang sebenar adalah dari Allah. Satu, sebagai contoh kita sebagai orang yang berdakwah dan sebagainya. Macam mana kita nak letak bila Nabi SAW sebut di hari akhirat, seorang Nabi datang dengan tiada pengikut. Seorang Nabi datang bawa 2 pengikut. Ada 3 pengikut. Tiba-tiba mari zaman kita ni, dia buka Facebook dia, buat live dia, alhamdulillah yang ramai. Bukankah itu sebahagian daripada perkara yang boleh menjadikan atau menipu diri dia tentang seolah-olah mungkin dia kata dia sudah berada di atas kebenaran? Pasal apa? Sebab ramai orang ikut dia, mesti dia betul. Hurur, dia tertipu dengan follower dia sendiri. Dia sangka dia berada di atas kebenaran kerana ramainya pengikut dia. Dia sangka dia berada dalam harta kekayaan bila ramai orang puji dia. Bila dia rasa dia cantik, bila orang kata dia cantik dan sebagainya. Dia terlalu mencari pengiktirafan manusia dalam media sosial. Dia lupa kepada maksud yang paling utama, iaitulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa istilah bila ustaz sebut tadi, tengok anak-anak kita bila dia tengok kawan-kawan dia dapat, dia tak dapat. Isteri duduk rumah tengok kawan dia dapat hadiah gelang, dia pun duk minta dengan tok laki dia pun nak gelang juga. Nak makan dekat luar juga, padahal mungkin taraf hidup suami dia dengan suami kawan tu berbeza. Tapi apa yang menyebabkan begitu ialah penilaian manusia. Dia nak orang nilai dia. Berapa ramai orang yang puji dia, berapa ramai orang like dia, berapa ramai orang share. Istilah budak-budak lah ni dia panggil apa? FOMO. FOMO ni apa FOMO? Sikit-sikit FOMO lah awak ni, FOMO. Kita pun tak tahu FOMO tu apa. FOMO tu ya fear of missing out. Maksudnya macam ketinggalan zaman lah. Anak-anak kita ni kadang-kadang bila kawan dah ada, dia nak kena ada. Bukan anak-anak sajalah, semualah. Orang tu ada, dia kena ada. Kalau cerita-cerita sekali dia tak tahu, kita pun kadang-kadang kena ambil tahu benda tu. Padahal bukan keperluan. Cabaran kita di zaman kita dengan media sosial ialah kebanjiran maklumat yang tak perlu pun kita tahu. Kebanjiran maklumat yang tak perlu pun kita tahu. Tapi kenapa kita ambil tahu? Itulah istilah orang muda tu. Fear of missing out. FOMO lah. Cerita-cerita sikit, awak tak tahu. FOMO lah awak ni. Kita mula-mula FOMO. Apa dia FOMO?
Fear of missing out. Jadi bila orang tahu, kita tak tahu, kita jadi macam ketinggalan. Akhir sekali kita ambil maklum benda ni, kena tahu benda ni, kena tahu benda ni, kena tahu benda ni. Berapa banyak masa kita duk kaji benda. Betul ke? Berapa ramai orang tak tahu tentang fiqh salat. Dia tak FOMO pun dalam bab tu. Dia tak tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dia tak FOMO pun benda tu. Dia tak ada fear of missing out tentang agama dia. Tapi dia fear of missing out tentang kehidupan manusia. Bahkan kehidupan artis dia ambil tahu. Sejak daripada awal sampai akhir. Anak dia siapa, asal usul mana, kereta dia apa. Hari ni isu yang seorang influencer tu. Ada seorang yang terlalu obses dengan dia. Bil telefon kawan tu pun dia tahu. Berapa lagi balance tak bayar dia tahu. Berapa yang dah bayar. Pasal apa ni? Dia nak tahu maklumat yang tak patut pun dia tahu. Ini bahaya dalam media sosial. Satu lagi istilah yang orang guna ialah dia nak update setiap hari apa yang dia buat. Istilah dia apa dia? OOTD dia bagi. Outfit of the day. Hari ni pakai baju apa pun nak kena bagi tahu. Tengok. OOTD duduk makan tepi sawah. Duduk makan tu, makan apa. Apa hak dia buat hari ni mesti bagi tahu. So bila kita compare dengan apa yang ada dalam syariat, dia sangat-sangat bertentangan dengan hadis yang Ustaz Mak baca tadi. Asal dalam kehidupan kita ni adalah privacy antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal seorang hamba, dia akan ditanya tentang dirinya. Manusia akan ditanya tentang dirinya. Dia tidak ditanya tentang orang lain. Sampai hari akhirat tak ada istilah FOMO ni. Mu tahu tak cerita orang ni? Mu tahu tak? Tak ada. Allah Ta'ala tanya tentang dirimu. Berapa banyak yang kamu buat? Salat kamu macam mana? Allah Ta'ala tak tanya tentang orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap individu tergantung dengan apa yang dia sendiri lakukan. So jangan tertipu dengan media sosial. Sama ada di pihak kita yang duk baca update orang lain, dan jangan tertipu juga dengan media sosial bila kita sendiri yang update diri kita dalam. Sebab main media sosial ni dia ada orang yang tukang baca, kadang-kadang kita tak update apa tapi mesti tengok update orang. Dia tak update apa pun tapi dia dah update orang lain. Tengok cerita. Akhir sekali benda tu memberi kesan kepada diri dia. Ataupun dia sendiri yang update, hari ni dia buat apa, hari ni buat apa. Sehingga akhirnya penilaian manusia tu mula-mula satu orang like, kemudian dua orang like, tiga orang like. Bila dah ramai, hari ni kita tengok view kita berapa orang. Oh ramai hari ni tengok. Esok kurang sikit. Masalah yang kita kena jari adalah masalah hati kita. Sebagaimana yang rakan-rakan ahli panel ungkapkan tadi. Menjaga niat kita agar tidak tertipu ghurur. Apa istilah ghurur? Ghurur ni dia tertipu dengan dirinya sendiri atau tertipu dengan pujian orang terhadap dirinya. Orang kata dia baik, padahal mungkin sepatutnya dia tak rasa pun diri dia bersitu. Berapa ramai hari ni mudah je nak comel, hari ni pun boleh pakai filter. Hak muka gelap boleh jadi putih, hak ada jerawat boleh jadi licin. Akhir sekali orang kata, oh cantiknya dia. Dia pun mulalah duk mikir dia. Dia dalam dunia ilusi. Dia rasa dia cantik. Dia rasa dia kaya. Tiba-tiba yang dia update adalah ibadah. Lalu orang duk puji. Jumpa orang, alhamdulillah soleh sahabat saya ni. Kawan ni pun, oh pada semayang tinggal semua rakaat pertama. Atau jumpanya dapat ujung-ujung je. Ataupun pergi semayang tu sekali tu je pergi semayang awalnya. Tapi kan gurur, tertipu. Jumpa dengan kawan, orang berkata bagus dia. Kita dalam masalah hati, muhasabah, sebenarnya kita kena letak diri kita lebih rendah daripada yang kita. Contoh kita kata, kita kena letak pada dalam bisnes ni risiko yang paling besar kita letak. Dalam ibadat kita kena takut tidak diterima tu mesti lebih besar. Bila kita buat dosa, kita ingat dosa kita lebih baik daripada kita ingat ibadat kita. Pasal apa? Sebab bila kita ingat dosa-dosa kita, kita banyak istighfar daripada kita ingat benda-benda yang kita buat yang belum tentu lagi
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam istilah agama lah kita kata, para sahabat dulu menganggap dosa seperti gunung yang membebani mereka. Dia letak benda-benda yang ni menyebabkan dia istighfar, dia rasa rendah diri, dia rasa nak minta pertolongan daripada Allah. Sebab dia tahu penilaian yang sebenar di sisi yang paling utama dalam kehidupan kita adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di saat itu walau sejuta orang menilai kita dengan baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita dengan sebaliknya, tak ada guna sedikit pun penilaian manusia itu. Tak ada guna sikit pun. Kita akan berhadapan dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada nabi tak ada pengikut. Apakah dia salah? Tak. Kita diukur dalam kebenaran bukan disebabkan follower kita ramai. Jangan tertipu sehingga kita kata, aku buat sekali live 1000 orang tengok, mu berapa kali? Aku dah Islamkan orang sekian, mu berapa kali? Lah, itu gurur. Tertipu dalam dunia dakwah, tertipu dalam kebenaran agama, tertipu dalam. Jadi media sosial ni bukannya tempat untuk kita meraih pujian ataupun walaupun kita kata ramai akan puji. Tapi kitalah membentengi diri kita sebagaimana yang disebut tadi, muhasabah tu kena lebih bila kita berada dalam media sosial, dan jangan tertipu. Jangan tertipu. Allah Subhanahu wa taala sebut apa tu? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'athirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu sendiri dia tahu tentang dirinya, walaupun dia memberikan beberapa alasan yang baik. Jadi berbalik kepada media sosial, kita tahu kita siapa. Ni, walaupun kita tengok kadang-kadang gambar kita, comel aku dalam gambar gini. Dah, padahal kita tengok cermin lain. Tengok dalam gambar upload, comel pula. Filter. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dia tahu rupa dia, dia tahu perangai dia tahu harta dia tahu semua ni. Jadi janganlah tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ghurur tu tertipu. Dengan orang kafir, jangan tertipu. Tengok cerita orang tu je. Akhir sekali kita kata baik dia lah. Kaya. Nampak tak jauh mana tapi kaya. Kita pun tengok aku ni waktu semayang bersama, tak adalah kaya macam ni. Mari keinginan nak jadi seperti kalau kekaya macam ini, semua ghurur, tipu daya yang ada dalam media sosial. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripadanya, dan carilah penilaian yang sebenar, iaitulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang-kurangkanlah tengok apa respon manusia terhadap apa aktiviti kita, itu lebih selamat untuk ibadah kita insya-Allah. Wallahu taala.